Sebelum ni, selalu abaikan rasa sakit tu. Sebab duk ingat benda tu biasa. Sekarang baru tahu bila sendi dah rosak, tak ada jalan mudah nak patah balik. Mula-mula cuma rasa sengal je bila bangun pagi. Lepas tu nak pijak lantai pun akan rasa sangat mencucuk. Ramai tak tahu ni semua berpunca daripada darah yang dah kotor dengan asid urik tinggi. Bila tak dibuang, dia jadi kristal halus, cucuk sendi, bengkak dan makin lama sendi tu haus daripada dalam. Tapi badan ni sebenarnya boleh pulih balik kalau dibantu dengan cara yang betul. Sebab tu ramai yang dah beralih kepada tapak baru. Herba dalam tapak baru ni dia bukan sekadar redakan sakit, dia bantu untuk cuci darah, turunkan asid urik dan lancarkan semula aliran darah ke sendi. Bila darah dah bersih, sendi akan mula tenang, bengkak surut, mencucuk pun akan makin hilang. Yang ramai suka tentang tapak baru ni sebab dia bukan ubat sintetik yang bebankan buah pinggang, tapi herba semula jadi yang kerja dia lembut tapi tepat pada punca. Bila guna konsisten, tubuh akan mula reset sendiri. Bangun pagi tak rasa kebas, nak berjalan pun akan rasa yakin balik. Kadang kelegaan tu bukan sebab ubat yang bagi kita kuat, tapi sebab badan kita akhirnya dapat bantuan yang dia perlukan. Cuba bantu tubuh daripada akar, tekan link dekat bawah sekarang untuk dapatkan tapak baru.